Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang kita akan menyelesaikan masalah imtihan. Okay, imtihan yang melibatkan 4 kelompok. Okey, sekarang kita pasti dua waris. Pertama zaujah, kedua jaddatun, ketiga bintun, yang keempat am. Okey, isteri, nenek, anak perempuan dan pakcik. Jadi bahagian masing-masing zaujah 1/8 sebab ada anak. Jaddatun 1/6, bintun anak perempuan dapat 2/3. Fa'in kana tasnataini falahuma sulusani mimma 2/3. Seterusnya kita cari asal masalah. Di sini yang kita ada ialah 8, 6 dan 3. Jadi kita cari nisbah antara, kita perhatikan nisbah 8 dengan 6. Dia ada tawafuk di situ. Boleh dibahagi dengan satu nombor yang sama. Iaitu kita bagi dengan 2. Masing-masing kita bagi dengan 2. Maka jumlahnya ialah 4 dan 3. Jadi yang ini 4 dan 3 ini dipanggil wifqu je lah, wifqu. Tapi bukan wifqu urus, wifqu saham. Jadi kita darab silang. 4 darab dengan 6. Untuk dapatkan asal masalah. Lepas tu 8 darab asal satulah 8 darab dengan 3 ataupun darab dengan 4. Jadi jumlahnya ialah 24. Jadi 24 ni kita bahagi. Bolehkah dibahagi dengan 3? Jadi boleh dibahagi dengan 3. 24 boleh dibahagi dengan 3 sama dengan 8. Jadi asal masalah ialah 24. Jadi kita dapatkan dia punya bahagian masing-masing. Jadi kita darablah tadi. Yang di atas ni 3 darab 1 sama dengan 3. Lepas tu yang satu ni, yang kedua, yang sama untuk jaddatun ni, 1 darab 4, maka jawapannya 4. Dan yang di sini 8 kan. Dia bahagiannya daripada 24 tu ialah boleh dibagi dengan 8. Satu bahagiannya adalah 8. Jadi 2 darab 8 sama dengan 16. Sama dengan 16. Jadi inilah dia punya siham. Ini ru'us dan ini siham. Lepas tu kita akan perhatikan antara ru'us dan siham masing-masing lah. Kita akan perhati yang pertama. Yang pertama 3 dengan 4. 3 dan 4 ni tabayun. Tabayun. Tak boleh bahagi dengan angka yang sama. Maka kita ambil jumlah ru'us 4. Ru'us 4 kat sini. Yang kedua pula 5 dengan 4 sama juga. Kita ambil jumlah ru'usnya. Yang ketiga bintun ni 7 dengan 16. Bolehkah dibahagi? Tak boleh juga. Jadi kita ambil dia punya ru'us 7. Lepas tu amun ini pun sama 9 dengan 1. Jadi yang kita ambil adalah 9. Jadi yang 4 ni dipanggil al-mahfuzat. Al-mahfuz. Okey, jadi sekarang untuk kita dapatkan masalah bil masalah, apa yang mengesahkan masalah atau jumlah yang dirujuk untuk boleh dibahagi dengan semua waris dengan angka yang bulat, maka kita perhatikan antara malfuzat al-mahfuz. Al-mahfuz inilah 4 dengan 5 tak boleh bahagi. 5 dengan sama semua angka ni tak bayun lah.
Kita dapatkannya, kita darab. Jadi 4 darab 5 sama dengan 20, 20 darab 7 sama dengan 140. Kosong, 9 darab kosong, kosong, 9 darab 4, 9 darab 4, 36. 36. 9 darab 1, 9. 9 tambah 3, 12. Jadi ini dipanggil juz'us saham. Juzuk saham. Jadi dia letak di sini. Juzuk saham. 120, 100, 1260. 1260. Kemudian 1620 ni. Bukan. 1260 ni darab dengan asal masalah 24. Maka dapatlah 3000 200 30,000 30,240. 30,240. Jadi untuk mendapatkan bahagian angka bulat bagi setiap waris, dia punya saham ni didarabkan dengan juz'us saham. Inilah didarab. Ini darab ini. Maka dapatlah jumlah yang ini. Masing-masing lah.